So pagi ni kami punya breakfast adalah nasi lemak. Mak kami masak nasi lemak. Nampak aku nampak abang hang pakai seluar elok-elok dah rapi dah kan. Aku malah nak ikut repos lagi ikut jam ke apa kan aku dah. Yalah nak kata dah. Lain dah sebab bos aku nak nasi ni aku risau kot. Bos sampai tengah malam penat. Dan ni soleh kita. Betul abang hang suara tak keluar lagi ni. Weh, dok ni apa isi barang packing gerak. Tengok ni zip sini tercabut satu. Lepas tu lagi satu tadi tercabut juga dua belah. Sini pun tercabut juga. Dah sekali semua barang sumbat dalam bag DIY. Bye. Bye. Ada nak cari ibu lagi ke? Ya ni, mini love. Ya ni? Adik buat mini love tadi tak? Buat pis-pis. Buat pis tadi ya? Sini. Pis now. Tok sedih apa? Tak sedih. Ada lagi menanti ni. Ramai lagi. Mak kami tak ada nak sedih pasal seminggu sekali. Tengok lagi mak sampai dah. Saya seminggu sekali, 2 hari sekali lagi tengok. Mak sampai dah. Oh. Bi. Ya bu. Apa lagi? Sorry nampak rumah kami tengah ribut. Dengan main bunga api mercun ni pak tu malah sampah banyak. Salam. Okay, kalau kita dah gerak, so aku nak kena singgah harau dulu puasa sebab minyak satu, tapi lagi satu sebab nak cari memory card. Memory card aku dia crack, aku tak tahulah crack kenapa, mungkin sebab dah 3 tahun macam tu kot. Lepas tu kan kita dah keluar masuk kamera, keluar masuk ke memory card reader apa semua kan. So dia punya, kau tahu tak, antara besi-besi tembaga tu kan ada macam garis plastik tu kan. So benda tu dah start tercabut tau. Semalam dalam 3 batang kecil tu dah tercabut dengan dia punya bahagian tepi sekali tu. So masuk ke memory card reader boleh untuk aku baca dekat dalam laptop, tapi untuk aku masukkan balik ke dalam kamera tak boleh. Dia macam stuck, tak tahu kenapa. Mungkin sebab adalah dia punya komponen yang tak lengkap kan, suka apa kan. So aku takut kalau aku tekan juga nanti dia patah. Lepas tu jadi isu lain pula. Nak pula kalau dia tiba-tiba patah kat dalam kamera tu dah. So aku rasa dah try pergi cari kedai kamera yang ada dekat area Arau ni. Kita tengok kalau ada memory card kita boleh beli atau semua. So kita pergi Arau. Tak ada weh dekat kamera tu. Ada memory card tapi 64 sama juga saiz 64GB, tapi dia punya proses dia adalah 100 Mbps. 100 Mbps aku punya 200 Mbps. So aku takut kalau aku ambil 100 tu dia slow sikit lah untuk dia punya proses tu kan. Aku risau takut nanti macam lembab. Lepas tu banyak-banyak benda lah yang tak best kan. Ada lagi satu harga pun ok lah, 139 300 Mbps, tapi dia punya saiz dia 32GB. So macam cik lah pula kan. Aku takut tak muat lah pula. Takkanlah yalah kan lagi dah record, lepas tu tak muat. Kau nak kena transfer dulu, lepas tu masuk balik format, lepas tu record balik kan. Tu kan macam banyak kerja lah. So tak apa, kita pergi try cari dekat area Lostar pula. Aku masuk Lostar dulu lagi, and then try cari kat situ. Kalau tak ada tak apalah, aku record pakai phone. Okey lah pakai phone, tapi sayang lah boleh pakai kamera je pakai phone kan. Tapi tak apa, kita drive dulu macam mana pun. Aku nak isi minyak dulu. Aku singgah dekat Citra. Tengok ada kedai gambar. Okay, masih lagi gagal. Tengok ada kedai lagi tak? Dekat sini yang aku google ada beberapa kedai, 2-3 kedai. Tengok kedai lain lah. Alhamdulillah dekat kedai Sakura foto ni ada jumpa juga. Dia macam yang aku nak 200 Mbps tu pagi. Actually aku ada lagi satu memory card SD card dekat dalam aku punya Leica, tapi takkan aku nak tukar-tukar kan. Macam rosak pula edisi lain. Okay, testing kawan-kawan. Dah boleh masuk belum? Boleh masuk. Okey. Alhamdulillah. Nampak tak? Dia punya ni. Yang aku cakap memory card tu. Dia punya crack tu. Tak tahu lah kau nampak ke tak. Tapi bahagian tu dia punya frame tu macam dah gone buat tu. Dia dah patah kat situ. So that's why aku dah tak boleh nak sumbat masuk ke dalam kamera ni. Memory card reader tu boleh lagi. Dan dia boleh read lagi sebenarnya kat dalam dia. Cuma aku tak boleh masuk ke kamera. Bila masuk ke kamera dia stuck. Dia tak boleh nak tekan sampai habis tau. Aku takut kalau aku tekan nanti dia patah. Bila patah jadi isu lain pula kan. So tak apalah, aku dah beli baru. Tadi dapat RM95 sebenarnya. Tapi adik tu cakap boleh dapat 90 okey tak? Macam okey je 90. Sebab aku tengah urgent nak pakai kan. Okey lah. So okey, kita gerak pergi Penang sekarang. Aku stop dekat ni je adik. Aku stop dekat R&R Gurun. Sebab aku dah ngantuk gila. Macam nap sekejap. Tapi kan tak ada parking yang dekat bla-bla yang redup-redup sikit kan. So ada parking ekstra yang dia buat dekat tepi sikit tu. So parking kat situ ni macam oven
kereta. Bila buka, bila bangun tadi macam, ya Allah, ya Tuhanku, berpeluh belakang aku macam hari terkejut. Macam, ya Allah. Tapi aku buka tingkap dia. Aku buka semua tingkap. Lepas tu kunci pintu, tidur. Ngantuk gila. Ni dah bangun dah segar sikit lah. Lepas tu macam plan, aku ingat nak turun, nak beli jajan ke apa kan. Lepas tu macam malas pula. So nak berjalan ke situ macam agak jauh kat ni. Panas gila, tak tahu suhu berapa ini. Aku dah sampai dekat area hotel tu. Tapi kawasan tu memang dia parking, kena cari parking sendiri lah. Jadi sekarang aku kena pusing-pusing kat tadi cari parking. Dan dah jumpa parking lah, okey lah. So sekarang kita kena jalan kaki. Aku tahu sini boleh ke tak boleh? Sini boleh ke? Tahu, aku ikut je lah Google Maps. Ke tak boleh? Ke salah jalan? Dia ikut mana ni? Oh boleh. Okey, kanan. Terus boleh. Dia ikut belakang-belakang bangunan. Slide right toward Labu Campbell. So terus nanti jumpa jalan besar, belok kiri. So plannya adalah kejap lagi aku nak cari makan juga. Sebab macam aku dah lapar balik ni. Ya sekarang pukul 7. Jam weh, jam teruk. So kita dah sampai tadi pun. Aku sampai pukul 7. Aku gerak tadi kan pukul 2.30 lah. Lepas isi minyak lebih kurang pukul 2.30. So sekarang pukul 7. Berapa jam? 5 jam. Dekat 5 jam. Lagi Penang je pun. Tak apa, kita pergi check in dulu. Lepas tu baru kita pergi cari makan. Cik Skandar. Ada cat cafe weh. Tu cat cafe and cat boarding. So bilik aku dekat second floor. Cepat nak terkencing. Aku nampak comel dia. Lega dah kencing. Nak buat room tour. Jap. Aku buat korang buat room tour Okay, so ni basically dia punya pintu masuk dia ni. Kan pintu masuk dia. Masuk. Lepas tu dekat sebelah sini ada dia punya cermin ni. Sebab dia ada sekeliling almari kat sini. So ni boleh slide kat sini. Ni letak barang, letak baju apa. Lepas tu kat sini gelas dengan bekas air, remote apa semua kat sini. Nampak? Tak tahu kau nampak tak? Nampak? Lepas tu dekat sini ni ada something kan, saya tunjuk Sini ada TV, okay, belakang ni. Sini TV. And then dekat sini ada macam sitting area lah. Ada tempat duduk sikit lah. Taklah besar sangat pun, tapi macam okay lah, just nice. Untuk letak barang. Lepas tu dia punya toilet pun macam nice. Toilet dia macam sliding door macam ni. Weh, sliding door macam ni. Toilet dia tak ada besar sangat pun, tapi macam okay lah. Bersih. Bersih toilet dia. Okay. Jamban di tempat mandi. Okay lah kan. Okay. So dia ada tingkat atas sebenarnya. Itu yang aku cakap tadi. Kan aku cakap hotel ni macam unik sikit kan. So dia ada tingkat atas. Korang tengoklah kat atas. So kat atas tu adalah dia punya tempat tidur. Aku punya tempat tidur. Dan naik atas kita tengok. Sekejap aku buka ikon tu. Comel. Dia macam loft. Okay lah. Macam loteng. So kita akan tidur kat atas ni. So toilet kat bawah. Bawah ni boleh lah tempat area untuk solat semua. At least luas lah sikit tempat nak solat. Mari aku tunjuk kat korang dia punya bahagian atas katil ni ada apa je. Okay, so kat sini ada rak tempat nak letak barang kat lah. Contoh macam kau letak kursi kereta apa ke. Dan kat sini ada plug untuk kau nak charge phone ke, charge power bank ke, laptop ke apa. Boleh buat kerja kat sini kat lah. So sini ada lampu. Boleh on. Comel lampu. Situ pun ada lagi plug. Tapi okey lah, rasa macam macam Japanese Muji punya style lah kan. Sebab colour dia pun colour macam kayu-kayu macam ni. Lepas tu minyak air muka. Lepas tu dia punya tilam pun macam tak besar sangat, tak kecil sangat. Okay lah, just nice, selesa. Aku duduk teringin nasi kandar ni line clear lah. Tapi aku tak sure kalau dari sini jauh ke tak jalan kaki. Sebab aku malas bawa keluar kereta, takkan bawa keluar kereta kan. Parking pun dah di other side sana tu kan. Takkan aku nak bawa keluar kereta. So aku tengok kalau macam berjalan kaki tak jauh sangat, kita jalan kaki lagi. Tapi kalau macam jauh sangat, aku cari lah apa-apa makanan yang ada kat di sini. Sebab di sini banyak gila kafe cantik. Dia sebab dia dekat area tengah-tengah ni, dekat area yang alah, kau tahulah kot kalau kau datang Penang, kau pernah datang Penang, kau tahulah kawasan yang banyak kafe, banyak apa yang macam kedai-kedai comel lah macam tu. Dekat area sini. Okay,
Okay, so aku dah solat Isyak siap-siap. Dah jamak sekali dengan maghrib. Sekarang kita keluar cari makan. Kunci tadi aku letak. So kita keluar cari makan. Sebab Hamidah pun tak jauh dari sini. Hamidah dekat je. Dia cakap bawa satu kad. Okay, dah nampak lah. Tu depan tu je. Tu kuning Hamidah. Dia macam Hamidah kita makan kat kat Bukit Bintang tu. Tapi ni versi original lah. Sebab originally kat sini kan.